Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan taufik kepada Allah kita dapat bersama-sama pada petang ini kejadian kita, insya-Allah mudah-mudahan bila kita ini berkati oleh Allah SWT dan Allah buka kefahaman yang luas, insya-Allah. Mana sambungan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Walhamdu lughatan as-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabjili wa ta'zim. Walhamdu, dan puji, lughatan, pada lughah. As-sana'u, memuji, berkata dengan baik, ucapan yang baik. Puji bil kalam, dengan ucapan, dengan perkataan. Alal jamilil ikhtiyari, atas kecantikan yang ikhtiar. Ala itu dia panggil ala ta'lilih, li ajli. Ini memuji dengan perkataan kerana kecantikan yang ikhtiari. Ikhtiari ini dia lawan bagi ittirari. Ikhtiari ini cantik hak kita usaha. Kalau kita kata kalau dia tadi tak cantik mana, dia make up kan, dia buat bagi cantik, itu dia panggil cantik ikhtiari. Kalau ittirari ini tak make up pun cantik dah, tu memang ittirari. Contohlah, alal jamilil ikhtiyari, atas cantik yang ikhtiar, hak bangsa pilihan. Puji tadi ini ala jihati tabjil, atas pihak tabjil, membesar, wa ta'zim, dan mengagungkan. Dia tak mau ala jihadil istihza'. Dia ada juga kadang-kadang puji tapi atas rupa mempersendak. Itu dia panggil tu perli kan, bukan puji, perli. Ni ala jihadil tabjil wa ta'zim, dia panggil idhafat lil bayan. Sawa'un kana, sama ada adalah ia as-sana', puji itu, fi muqabalati ni'matin, pada membetuli nikmat, amla, ataupun tiada. Sama ada puji itu membetuli nikmat ataupun tidak. Contohnya, seorang tadi memuliakan kita, lalu kita pun puji dia. Itu dia panggil puji yang membetuli dengan nikmat yang dia dapat. Itu makna dia. Sawa'un kana, sama ada adalah ia, sana itu, fi muqabalati ni'matin amla, menepati, membetuli nikmat atau tidak. Mana contoh muqabalati ni'mah, membetuli nikmat, bertepatan dengan nikmat.
Famisalul awwali, maka contoh yang pertama iaitulah as-sana' fi muqabalati ni'mah. Ma iza akramaka Zaidun, apabila memuliakan dikau oleh Zaid, apabila Zaid memulia engkau. Fakulta, lalu kau kata, Zaidun karim, Zaid ni mulia sungguh. Itu dia kata, dia ucap Zaidun karim, Zaid tu mulia tu dengan sebab Zaid memuliakan dia. Itu dia bagi memuji dengan muqabalah, bertentangan dengan nikmat yang dia dapat, lalu dia puji. Kita terjemah tu, iza akramaka Zaidun, apabila memulia akan dikau oleh Zaid. Terjemah macam tu, klasik. Terjemah klasik ni dia membantu nahu sarah. Kalau kita terjemah moden, apabila Zaid memulia kau. Jadi kita tak tahu mana fa'il, mana maf'ul. Tapi sebenarnya Zaid tu fa'il. Apabila memulia akan dikau oleh Zaid. Kau tu dia maf'ul muqaddam. Banyak kan saya tengok kalau pelajar sekolah lah STAM, saya dah mengajar STAM. Banyak kan tak boleh nahu surah. Sebab apa? Kadang-kadang guru pergi terjemah. Tapi masalah agak terjemah klasik pun masalah. Kalau terjemah moden, pelajar kita tak boleh nahu surah. Macam daraba Zaidun. Daraba Zaidun Amran. Jadi pada Omar memukul Zaid. Asalnya telah memukul oleh Omar akan Zaid. Jadi kita tak tahu mana fa'il, mana maf'ul. Lepas tu guru dulu dia, lepas tu pondok ni satu yang kelebihannya, nahu surah jangan lawan dia. Sebab apa? Guru terjemah itu, guru tak payah, dia tak payah i'rab. Telah memuji akan dikau oleh Zaid. Oleh tu fa'il, akan tu maf'ul. Dia begitu. Telah memukul dia tak? Daraba Zaidun Amran. Omar memukul Zaid. Telahkah, sedangkah, tak tahu. Kalau guru dulu telah memukul. Fa'il madhi. Nampak tu cara dia. Guru dulu guru pondok, dia tak i'rab. Dia terjemah tu kita tahu dah. Bermula. Nanti nak tunggu ialah tu. Nak tunggu ialah tu maf'ul tu. Dia khabar. Nak tunggu ialah kadang-kadang jauh. Ialah, guru dia ialah tu. Tu khabar lah tu. Dia gitu. Kalau takluk dia dua kali ulang. Pukul dengan penyapu. Dia ulang dua kali. Tu dia pergi takluk. Macam ni kita terjemah klasik. Terjemah klasik ni memang dia membantu nasarah. Iza akramaka Zaidun, apabila memulia akan dikau oleh Zaid. Jadi apabila Zaid memulia kau. Tapi kalau terjemah moden dia senang faham. Jadi ada masing-masing ada kelebihan lah. Lalu bila Zaid memulia kau, fakulta, lalu kau pun katalah, Zaidun karim, Zaid ni mulia. Fa'innahu, maka sesungguhnya qauluka Zaidun karim, kamu kata Zaid mulia itu, fi muqabalati ni'matin, pada membetuli nikmat. Mana? Nikmatnya apa dia? Zaid memulia kau. Jadi dia pun kata Zaidun karim. Itu fi muqabalati ni'mah. Macam itulah iza ahsanaka Zaidun, apabila Zaid membuat baik pada kau, kita pun kata Zaidun hasan. Wa misal sani, dan contoh yang kedua ni contoh bagi la. Dipuji ni tidak menepati nikmat yang dia dapat. Wa misal sani ma iza wajadta Zaidan yusalli salatan tammah, apabila engkau dapati Zaid yusalli, sembahyang ia Zaid, salatan tammatan, sembahyang yang sempurna. Lalu fakulta, lalu kamu pun kata. Dan kita kata pula bukan kata depan dia. Dan Zaid sembahyang pula bukan kerana kita. Dan kita pun tak kata di hadapan dia. Kita kata apa? Ataupun kata depan dia pun tak ada masalah. Yang dia sembahyang tu bukan kerana nak memuliakan kita. Dia sembahyang. Lalu kita kata apa? Zaidun rajulun salihun. Zaid itu lelaki yang saleh. Zaid seorang lelaki yang saleh.
Adakah muqabalah nikmah? Tidak. Zaid bukan buat baik dekat kita pun, bukan buat soleh dekat kita, dia buat soleh dekat Allah. Lalu kita berkata Zaid soleh. Ini dia panggil puji tanpa muqabalah nikmah. Ini peringkat pertama, kita bagi faham. Mula-mula memang kita nampak ni mudah, tapi kita bagi faham satu peringkat. Kita nak faham yang lebih atas lagi nanti. Tengok cara halusinya ulama dulu. Fa'innahu, maka sesungguhnya, kalau mengaji pondok, tu dia tanya, letak domain tak kena, habis, maka sesungguhnya, nyaw mana? Kan? Fa'innahu, maka sesungguhnya, qauluka, kata kau Zaidun rajulun saleh, kau kata Zaid ni lelaki yang saleh, laisa, bukanlah ia kata kau itu bi muqabalati ni'matin, pada menepati bertentangan dengan nikmat. Tidak bertentangan ataupun berhadapan menepati nikmat. Bukan kita dapat nikmat apa pun, tapi kita nampak Zaid ni semakin elok, kita katalah Zaid ni lelaki yang saleh. Baik, satu-satu dia sebut. Wassana'u, sana' tu apa dia? Yang dia kata puji dia lah as-sana'. Sana' pun kita terjemah puji juga. Bitakdimil musallasati, dengan mendahului yang bertitik 3, ala nun, ke atas nun. Jangan sebut nasa, kan? Sana. Kerana ada juga kita sebut nasa. Nasa tu mempunyai takdim nun di atas musallasah. Ini tak takdim musallasah, mendahului sa ke atas nun, yakni as-sana. Huwa as-sana al-ityan, mendatangkan bima, dengan suatu ya dulu yang menuju ala ta'zim, mendatangkan sesuatu yang menuju di atas membesarkan. Kita ucap dengan sesuatu yang menunjuk di atas mengagung dan memuliakan. Kita mendatangkan satu perkataan yang menunjuk di atas kita tadi ni membesarkan seseorang tadi. Ini. Jadi umum lah, tak kira lah mana lapas pun. Wakila, dan kata kil, dikata orang, yang dikata setengah ulama, huwa as-sana az-zikru bi khairin, menyebut dengan kebaikan. Menyebut dengan kebaikan. Menyebut dengan kebaikan, itu dia panggil sana. Wadidduhu, dan lawannya, lawan sana an-nasa. Tu bahasa Arab pun, no? Ubah sikit ya. Ubah sikit ya, jadi lawan dah. Wadidduhu an-nasa. Nasa ni bitakdimin nuni, mentakdimkan nun alal musallasah, atas sa. Musallasah tu yang bertitik 3, sa tu. Itu lawan dia. Lawan ni apa makna? Nasa' ni maknanya al-ityan bima la yadul ala ta'zim, ataupun az-zikru bisyar. Itu senangnya. Az-zikru bisyar. Dia cara kitab dulu gitu. Kalau sering kitab lama dia kata bi khilafi. Bi khilafi tu faham kan? Dia tak payah ulang banyak kali. Wa diddu an-nasa. Diddu sana an-nasa. An-nasa ni apa makna? Az-zikru bisyar. Wa innama abbarna bil kalam. Dia bila disebut takrif, disebut takrif puji, jadi dia akan bahas satu-satu tu lah. Ada kitab turah dia macam tu. Dia bahas satu-satu di takrif. Wa innama abbarna, sesungguhnya mengibarat kami takbir bil kalam. Kami sebut kalam, kan? As-sana, puji tu ialah as-sana bil kalam. Menyebut kebaikan dengan ucapan, dengan perkataan. Baik. Abbarna, kami ibaratkan dengan kalam, kama abbara bihi ba'dul muhaqqiqin, seperti mana mentakbir, mengibarat dengannya, dengan kalam itu,
ba'dul muhaqqiqin, oleh, kena faham oleh tu, oleh sebahagian ulama-ulama yang muhaqqiqin, ulama-ulama yang mantap ilmu mereka, liyashmulat ta'rifu hina idzin alhamdal qadima, supaya merangkumi termasuk ta'rif pada ketika itu. Mana ta'rif dengan bil kalam, alhamdal qadim, puji akan puji yang qadim. Akan tu jadi mafhum tu kan. Ta'rif jadi fa'il bagi yashmula. Jadi sebab ada kitab disebut puji ni alhamdu bil lisan kan, alhamdu memuji dengan lidah. Itu banyakkan kitab-kitab itu puji dengan lidah. Kalau puji dengan lidah tak masuk puji Allah. Kan nanti kita akan mengaji Allah puji dia sendiri dan Allah puji hamba dia. Kalau kata puji bil lisan, Allah mana ada lisan. Kalau puji bil kalam tak apa, Allah memang ada kalam. Kalau lisan tak boleh. Itu dia disebut tu. Ini ulama muhaqqiqin. Abbarna bil kalam kama abbara bihi. Kami ibaratkan, kami membuat ibarat dengan kalam, tidak dengan lisan. Seperti mana telah membuat ibarat dengannya oleh ulama muhaqqiqin, ulama yang mantap ilmu mereka. Ini liyashmulat ta'rif, supaya merangkumi ta'rif, definisi alhamdu itu hina izin, pada ketika takbir bil kalam, supaya masuk alhamdal qadim. Itu mafhum yashmulah, puji yang qadim. Mana puji yang qadim? Puji Allah kepada diri dia sendiri. Allah puji diri dia, adakah dengan lidah? Tidak, dengan kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ulama muhaqqiqin. Dia tu ulama dulu nak mengarang jangan. Kan? Kita lah ni nak mengarang ikut karang lah. Semua orang percaya. Dulu jangan, orang takut. Nak mengarang ulama banyak. Kan? Ulama banyak sangat. Muhaqqiqin, mudakkikin. Oh, jangan. Dulu. Kalau orang dulu yang tak mengarang kitab tu, kalau di zaman kita alim besar terkadah. Tapi hak tak mengarang kitab pada zaman dulu tu dia tak berani. Hak mengarang tu hak bani semua. Oh jangan, dia tojoh suruh-suruh puak ni. Dia tojoh kita pun tak faham. Yang tersakan semua ulama dulu. Ni jangan sebut lisan. Tapi hak sebut lisan dia boleh jawab. Hak sebut lisan pun jangan, dia boleh jawab. Tu ulama muhaqqiqin. Muhaqqiq ni tahqiq isbatul masalah bidalilin. Kan? Isbatul masalah bidaliliha, dipanggil tahqiq. Mengisbatkan suatu masalah dengan dalil dipanggil tahqiq. Wa isbatuha bidalilin akhar, dan mengisbatkan masalah dengan dalil yang lain tadqiq. Isbatul masalah bidaliliha, kita mengisbatkan sesuatu hukum dengan sesuatu masalah dengan dalil dipanggil tahqiq, dipanggil muhaqqiq. Wa isbatuha bidalilin akhar, kita mengisbatkan masalah itu dengan dalil yang lain pula. Mengisbatkan masalah yang kita datang dalil itu dengan dalil yang lain, dengan bukti yang lain, tadqiq, dia panggil mudakkikin. Wa ta'bir anha, dan kita ibarat daripada sesuatu masalah bifaikil ibarah, dengan ibarat yang halus, dia panggil tarqiq. Tarqiq kan? Tarqiq satu halus lagi. Kalau tarqiq ni kalau kita katakan tepung lah. Tarqiq. Wa mura'atu ilmil ma'ani wal badi' fi tarkibiha tanmiq. Kita meraihkan ilmu baik ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan dalam susunan masalah, dipanggil tanmiq. Wassalamah fiha min al-i'tirad, dan selamat dalam ibaratnya dalam masalah itu selamat daripada i'tirad, taufiq. Selamat daripada kena bangkang, dia panggil taufiq. Isbatul masalah bidaliliha tahqiq, wa isbatuha bidalil akhar tadqiq, wa ta'bir anha bifaiqil ibarah al-hulwa, dia mengibaratkan satu masalah dengan ibarat yang halus dan manis, dia panggil tarqiq. Wa mura'atu ilmil ma'ani wal badi', meraihkan ilmu ma'ani dan ilmu badi', fi tarkibiha, dalam susunan ibaratnya, dia panggil tanmiq. Wa salamatu biha, dan selamat di dalam ibaratnya, minal i'tirad, daripada kritikan, taufiq. Nama dia taufiq.
Sampai Syekh Waliullah Ad-Dalhawi dia buat ngarang kitab Hujjatullah Balighah tu. Dia buat tu, dia dah merajuk dah. Dia buat kena ijra', dia merajuk dah. Kan? Dia merajuk tak mau buat sampai mimpi Rasulullah bagi pen kat dia. Allah ni ulama-ulama India cerita. Rasulullah bagi pen. Pen tu saya tak nak tanya pula pen tu ada kekal ke sungguh ke bagi pen dalam mimpi ataupun memang dapat sungguh. Rasulullah bagi pen kat dia kamu karang juga. Saya tak sempat tanya pen. Kalau ada sungguh pen tu keramat. Rasulullah bagi pen kamu karang. Tu dia karang kitab Hujjatullah Balighah. Tu cikgu dia merajuk dia tak mau. Bila dia buat ada ulama kritik, dia merajuk tak mau buat. Rasulullah bagi pen. Tapi barangkali bagi pen dan mimpi kot lah. Bagi pen semua sampai lagi di India pakat pilih Rasulullah bagi pen. Jangan bawa main. Supaya masuk puji qadim. Puji Tuhan bukan dengan lidah, tapi dengan apa? Dengan kalam. Alhamdulillah bi'alamin. Wa huwa alhamdul qadim. Puji qadim ni hamdullahi nafsahu binafsihi. Hamdullahi nafsahu binafsihi. Dia bagi surah habis macam tu, baris satu-satu. Jangan tu baca hamidallah. Hamdulillah. Ni dipanggil idafah masdar kepada fa'il, nafsahu jadi maf'ul. Dan ni gini, memuji oleh Allah akan dirinya. Tapi masdar tu bukan fa'il madhi tu, bukan hamidallah. Hamdulillahi nafsahu binafsihi. Dia panggil idafah masdar kepada fa'il. Kalau idafah masdar kepada fa'il, nafsahu jadi maf'ul. Ini kalau kita terima pondok, hamdulillah memuji oleh Allah akan dirinya dengan sendirinya. Mana Allah memuji diri sendiri. Kena baca hamdulillah, jangan baca hamidallah. Hamdulillah. Maksud hamdulillah nafsahu binafsi ni azalan, pada azali lagi. Allah puji dirinya ni pada azali. Kan? Mana Allah kata alhamdulillahirabbil alamin. Kalam Allah ni azali. Wa hamduhu itu ataf kepada hamdulillah. Wa hamduhu dan memujinya Allah li anbiyaihi. Memujinya Allah li anbiyaihi terhadap para nabi-nabinya, wa auliyaihi dan para wali-walinya, wa asfiyaihi dan para pilihan Allah. Orang-orang yang pilihan Allah, orang yang saleh. Allah puji. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba tu yang banyak bertaubat. Dan banyak dari Quran Allah Ta'ala puji ni Muhammad dan sebagainya. Itu maknanya puji Allah terhadap nabi-nabinya dan wali-walinya dan asfiya orang-orang yang pilihan Allah. Puji ni qadim ni. Qadim. Kalam Allah kalam yang azali lagi qadim. Dan qadim tu pula Allah yang memuji. Allah puji nabinya dengan lidah. Dan yang ni pasti. Mana? Walhamdal hadisa. Dan puji yang baru. Ini semua ataf kepada hamdal qadim. Dan masuk juga puji hadis. Tadi masuk puji qadim. Yang ni puji hadis. Puji hadis memang masuk dah. Puji hadis ni puji baharu. Puji kita sama kita. Kita puji sama kita dengan apa? Dengan lidah, dengan kalam. Masuk. Wa huwa puji hadis ni puji baharu. Baharu ni kita hamduna memuji kita lillah bagi Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala. Lam tu dia panggil lam zaidah li takwiyah dia panggil. Dia sebab idafah masdar kepada fa'il ni dia nak memaf'ul, dia tak larat. Kadang-kadang dia kena pakai ta'diyah dengan lam. Macam mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahannya Allah bagi yang baru. Asalnya bersalahan Allah Ta'ala akan segala baru. Tapi mukhalafah idafah masdar kepada fa'il lil hawadith itu asalnya maf'ul, tapi dia tak mampu nak angkat. Dia kena angkat dengan lam. Jadi lil hawadith. Macam juga hamduna lillah. Asalnya memuji kita akan Allah, tapi tak boleh bagi Allah. Gitu. Kita memuji Allah. Kita ni siapa? Kita ni hadis. Allah qadim. Wa hamdu ba'dina li ba'din.
dan memuji setengah kita bagi setengah yang lain. Kita puji sesama kita. Itu dia panggil hamdul hadis. Pada khalat aqsamul hamdi al-arba'atu, maka masuklah bahagian puji yang 4. Nah, wahia, masuk bahagian puji yang 4 itu hamdu qadim. Al-arba'atu itu sifat bagi aksam, bukan sifat bagi hamdi. Pada kholat aksamu alhamdi al-arba'atu, bahagian puji yang 4, bukan puji 4, bahagian puji yang 4. Anda faham? Sebab tu dia buat dengan taknis. Wahia, puji yang 4 ini, bahagian puji yang 4, hamdu qadimin li qadim, puji qadim bagi qadim. Apa makna? Puji Allah bagi dirinya sendiri, puji Allah bagi Allah. Ni ingat pak puji ni yang kalau duk ceramah dan suruh pakai cium tangan dulu ni kalau ingat pak puji ni cium tangan lebay lah dulu. Imam jadi imam lah. Tak boleh tunjuk apa, stamp tak tunjuk. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Beringat tu. Kemahlah. Hamdu qadim li qadim, puji qadim bagi qadim. Tapi nanti sakit dia tak, nanti ke depan sikit nanti. Wa hamdu qadimin li hadis, puji qadim terhadap baharu, terhadap kita. Allah puji kita. Wa hamdu hadisin li qadimin, puji baharu terhadap Tuhan yang qadim. Mana kita puji Allah, puji juga. Wa hamdu hadisin li hadisin, memuji baharu sesama baharu, kita puji sama kita. Jadi ada 4 puji lah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Itu. Wa amma, baik, ada kita jumpa dalam kitab lain dia ibarat dengan lisan. Puji ni ialah memuji dengan lidah. Ni lagu mana? Salah tak? Tak salah. Kau ulama tu tak pandai. Ni pun. Hati je kita sedap mengaji kitab-kitab macam ni. Wa amma takbiru ba'dihim, dan kita mudah menyalahkan orang. Cuma nak kira mana lebih molek. Tu nanti. Adapun mengibarat ba'dihim, sebahagian mereka itu ulama, mereka ibaratkan dalam kitab mereka bil lisan, dengan lidah. Puji itu ialah memuji dengan lidah di atas kecantikan yang ikhtiar atau pihak membesar. Kalau puji dengan lidah tak masuk puji Allah. Okey, tak apa, kita tengok tu dia sebut dulu ni. Jangan kita kata salah lagi. Sebahagian ulama mengibarat dengan lisan, fayalzamu alaihi, maka lazimlah ke atasnya, ke atas takbir yang tersebut, alla yakuna, oleh bahawa tidaklah takrif tadi syamilan, merangkumi, termasuk lil qadim, bagi puji qadim. Mana Tuhan dia puji juga, dia puji dengan lidah kan? Lidah. Padahal puji ada 4 tadi kita belajar. Puji ada 4. Tiba-tiba dia datang takrif, definisi puji dengan lidah, maka tak termasuk puji qadim. Nanti dulu. Tengok dia sebut. Dia penipu cerdik juga ni. Jadi puji qadim bukan dengan lidah, no? Illa, melainkan, ni dia naik kepayah, ayyurada bil lisan, melainkan dikehendaki dengan lidah. Pada kata ibarat setengah ulama puji dengan lidah tu, melainkan dikehendaki dengan lisan itu al-kalam, kalam. Nampak tu takwil tu hati kita nak kena pergi takwil tu. Kalam ulama kita tak pandai dengar, ada dia pun takwil tu. Kita nak takwil tak erti, dia tak erti, betul kan salah. Ni kalau kita betul-betul mengaji ni apa ni, Tuhan ada lidah. Ni tak masuk puji Tuhan. Dia ada ilmu lain pula, dia ada ilmu bayan pula. Tengok ni. Melainkan dikehendaki dengan lidah al-kalam, kalam.
Kalam tadi pula ala sabilil majazi al-mursal, atas jalan majaz mursal. Ini majaz mursal pun tak tahu kan? Majaz mursal. Ini kita tengok ilmu balaghah. Majaz mursal. Majaz mursal ni kalimatun ustumilat fi ghairi ma'naha al-asli. Kalimah yang diguna pakai bukan pada maknanya yang asli. Kalimatun ustumilat fi ghairi ma'naha al-asli. Kalimah yang diguna pakai bukan pada maknanya yang asal. Tapi alaqah dia tidak musyabah. Dia ada alaqah musyabah. Dia ada qarinah pula yang mendengar daripada makna yang asal. Sebab tu di dalam majaz mursal ni min itlaqis sabab wa iradatul musabbab, min itlaqil musabbab wa iradatis sabab, min itlaqil lazim wa iradatil malzum, min itlaqil malzum wa iradatil lazim, min itlaqil kull wa iradatil juzu', min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Ni semua ni. Min itlaqi ma kana wa iradati